Beberapa bulan dan minggu kebelakangan ini telah terjema pelbagai tuduhan dan kenyataan berkaitan individu-individu tertinggi ATM yang terlibat dalam amalan rasuah, salah guna kuasa dan kegelinciran integriti. Yang hari ini menyaksikan pertuduhan di mahkamah terhadap bekas Panglima Angkatan Tentera dan bekas Panglima Tentera Darat dan kemungkinan beberapa lagi pertuduhan yang lain. Sebelum ini, ATM juga berhadapan pelbagai lagi isu keutuhan yang melibatkan badan perisikan tentera, kes buli serta budaya hedonisme yang keji. Semua ini telah menyebabkan wibawa dan keutuhan Angkatan Tentera Malaysia itu dipersoal dan diragui oleh rakyat Malaysia. Bila semuanya menjadi perkara yang diperbahaskan di halayak umum, yang tercedera bukan sahaja Angkatan Tentera Malaysia, tetapi juga imej dan wibawa Malaysia sebagai sebuah negara juga turut terjejas. Justru, bangsa dan negara wajar bimbang bila wibawa dan keutuhan ATM diragui dan sememangnya wajar rakyat Malaysia menuntut ketulusan, penjelasan dan tindakan yang tegas dan keras. Kerana semua ini berlaku di institusi yang paling diyakini sebagai institusi yang seharusnya paling berdisiplin, paling berintegriti dan paling utuh moralnya. Sebagai Menteri Pertahanan, saya tidak berselindung atau menafikan apa-apa yang sedang berlaku itu. Melalui sesi penerangan hari ini, sedikit sebanyak diharap dapat memberi penjelasan yang jujur dan langsung kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian dan seterusnya memandu perbahasan di Dewan ini secara objektif agar ia tidak didorong oleh emosi, prejudis atau tanggapan yang tidak tepat, tetapi diimbangi dengan kedudukan tegas kementerian, langkah-langkah penguatkuasaan dan rencana penambahbaikan yang telah dan akan dilaksanakan. Tan Sri Yang di-Pertua, pertama sekali, izinkan saya tegaskan pendirian Kementerian Tahanan dengan sejelas-jelasnya bahawa rasuah, penyalahgunaan kuasa dan kegelinciran integriti adalah perbuatan yang keji, hina dan tidak bermoral, yang sangat bercanggahan dengan nilai, sikap dan budaya sebenar Kementerian Pertahanan. Segala perbuatan keji dan tidak bermoral tersebut bukan sahaja bercanggahan dengan wibawa yang sesungguhnya suci kepada ATM, tetapi ia juga adalah pengkhianatan yang besar terhadap sumpah setia untuk membela Ibu Pertiwi dengan seluruh jiwa dan raga. ATM bukan sebuah kolam rasuah. ATM bukan berfungsi sebagai ekosistem nasional yang dipacu dengan imbuhan, ganjaran dan pemberian yang keji dan tidak halal. Elemen buruk sedemikian bukan sahaja menghakis kepercayaan rakyat dan menjejaskan persepsi terhadap kehebatan serta keunggulan Angkatan Tentera Malaysia. Ia mengkhianati tujuan moral sebuah angkatan persenjataan negara yang berdaulat. Kedua, apa jua perbuatan jenayah berkaitan integriti dan moral, terutamanya rasuah dan salah guna kuasa, tidak boleh sama sekali dianggap sebagai hanya penyelewengan dan salah laku pentadbiran. Ia sebetulnya adalah satu ancaman besar terhadap keselamatan negara. Saya ulangi, rasuah dan apa sahaja bentuk kompromi terhadap integriti adalah ancaman terhadap keselamatan negara. Negara ini akan hancur dan lumpuh jika musuh ATM adalah orang dalaman. ATM tahu bagaimana menghadapi serangan ketenteraan. Mereka memang diajar untuk berperang dan berjuang. Tetapi jika orang yang kita amanahkan untuk berjuang itu boleh dibeli, dirasuah dan dimiliki oleh golongan pemodal yang rakus, kita akan pasti tewas sebelum bertempur. Pembelian aset pertahanan yang tidak bermutu, perolehan pertahanan yang beratus kali ganda lebih mahal,
kekurangan dana disebabkan ketirisan. Semua ini bukan sahaja melemahkan sistem pertahanan nasional tetapi mengancam nyawa prajurit kita. Ia menggugat kedaulatan tanah air dan ia merapuhkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Malaysia. Ketiga, Kementerian Pertahanan sedang mengambil tindakan drastik untuk memerangi serta segala kegelinciran integriti dan penyalahgunaan kuasa. Ia tidak akan membezakan sesiapa, yang paling tinggi hingga yang paling bawah akan kehilangan kehormatan sebagai seorang pahlawan jika didapati bersalah. Mereka yang dihadapkan dengan pertuduhan jenayah, kita serahkan kepada sistem keadilan negara untuk memutuskan dengan adil. Bagi kes-kes yang melibatkan kegiatan tidak bermoral seperti budaya hedonisme dan salah laku pentadbiran, Mahkamah Angkatan Tentera akan mengadili mereka. Yang nyata, Kementerian Pertahanan tidak akan melindungi sesiapa dan kementerian ini akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa bagi membolehkan siasatan dijalankan dengan bebas, telus dan berkesan. Kita telah pun membuka pintu kementerian ini kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan saya sendiri telah bertemu dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM pada minggu lepas. Saya memberi jaminan bahawa saya dan seluruh Kementerian Pertahanan berdiri bahu-membahu dengan SPRM untuk membasmi segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa di Kementerian Pertahanan dan ATM. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa usaha mengembalikan wibawa dan kepercayaan bangsa dan negara terhadap ATM adalah keutamaan terpenting Kerajaan Madani dan Kementerian Pertahanan. Mengenal pasti dan mendakwa mereka yang terlibat adalah jauh dari mencukupi. Ia tidak sama sekali akan menjadikan kementerian ini suci dan bersih. Dalam Keputusan Tahun Baru 2026 yang telah saya sampaikan 2 minggu lepas, saya telah perincikan bagaimana kementerian ini akan memerangi kecurangan integriti ini secara radikal. Dalam kerangka pemulihan wibawa ini, kementerian akan melaksanakan pembaharuan tata cara dan tata kelola melalui beberapa langkah utama. Pertama, menyemak dan menyusun semula segala prosedur dan proses perolehan dalam sistem Kementerian Pertahanan. Kedua, pelaksanaan digitalisasi untuk Kementerian Pertahanan. Teknologi mesti menjadi pembangkit untuk ketelusan dan keutuhan segala proses dan projek yang melibatkan dana kerajaan. Ketiga, penggunaan kecerdasan buatan ataupun AI secara lebih menyeluruh untuk memudahkan analisis dan jangkaan dalam proses perolehan, termasuklah perbandingan kos, spesifikasi dan kecekapan perolehan dengan negara-negara lain. Ia juga dapat mengenal pasti kompetensi pegawai yang sedang berkhidmat. Keempat, penubuhan lembaga pengukuhan keutuhan dan amanah, sebuah badan yang akan memandu MINDEF dalam mengemudi semua urusan berkaitan penambahbaikan integriti dan pelaksanaan amanah dengan sebaiknya. Kelima, pelaksanaan kerangka Environmental, Social and Governance atau ESG dalam tata kelola MINDEF dan ATM. Ia adalah untuk memastikan bahawa jurang governance dapat dipertingkatkan selaras dengan agenda kelestarian. Kesemua langkah ini bertujuan untuk menepati 3 objektif utama. Pertama, menutup sebaik mungkin segala ruang perbuatan rasuah dan salah guna kuasa. Kedua, meningkat kecekapan perkhidmatan dan memudahkan pengesanan risiko. Ketiga, memastikan MINDEF mempunyai sistem operasi yang unggul, dipacu teknologi termaju dan diolah dalam kerangka kelestarian dan kemampanan. InsyaAllah ia tidak akan berhenti di situ saja. MINDEF akan terus meneroka lebih banyak ikhtiar dan peluang yang akan terus memantapkan kewibawaan kementerian ini dan juga Angkatan Tentera Malaysia. Inilah tanggungjawab besar Kementerian Pertahanan untuk memulihkan integriti, mengembalikan kepercayaan dan memastikan pertahanan negara kekal kukuh, bersih dan dihormati. Tan Sri Yang di-Pertua, seterusnya izinkan saya membuat satu penegasan penting. Saya memberi jaminan dan keyakinan
bahawa sistem pertahanan nasional Malaysia tetap utuh, berfungsi sebaiknya dan tidak sama sekali terjejas dengan segala skandal yang terjelma kebelakangan ini. Tiada sama sekali berlakunya apa jua gangguan terhadap operasi pertahanan negara. Kesiapsiagaan sistem pertahanan kita adalah pada tahap terbaik dan sama sekali tidak terjejas. Segala proses perolehan yang tertangguh akan kita selaraskan dengan Kementerian Kewangan agar operasi ATM dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Walaupun demikian, saya juga ingin menyampaikan kepada Dewan Yang Mulia ini agar segala masalah yang terbit tentang beberapa pegawai ATM kebelakangan ini tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghukum keseluruhan ATM sebagai sebuah institusi yang rosak dan tidak berintegriti. ATM pada asasnya masih berfungsi sebagai sebuah institusi pertahanan nasional yang hebat, unggul dan berfungsi dengan baik yang menyumbang secara langsung kepada kestabilan negara, kepada kemakmuran ekonomi dan kepada keamanan yang sedang kita nikmati hari ini. Di sebalik segala kecaman dan persepsi yang negatif yang melanda, anggota-anggota ATM hari ini masih gigih, ikhlas dan setia berkhidmat tanpa mengharap balasan walaupun berada di bawah tekanan dan tomahan. Justru, saya menyeru ahli-ahli yang berhormat dan seluruh rakyat Malaysia agar bersikap munasabah dan berkeadilan dalam kritikan serta teguran terhadap ATM. Ya, ATM tidak sempurna 100%. Sudah tentu ada ruang untuk diperbaiki dan ditambah baik. Wujudan elemen yang rosak dalam kalangan segelintir anggota tidak bermakna keseluruhan sistem itu bobrok dan gagal. Perbuatan segelintir yang tidak bertanggungjawab sama sekali tidak mewakili keseluruhan warga ATM. Rasuah dan penyelewengan bukan sinonim dengan Angkatan Tentera Malaysia dan sistem pertahanan nasional. Justru saya berharap kita semua tidak menghukum ATM sehingga mengganggu motivasi dan moral anggota perkhidmatan pertahanan kita dan menjadi tanggungjawab kita sama-sama untuk memastikan kebenaran dan keadilan itu seiring dan saling mendukung. Tan Sri Yang di-Pertua, alhamdulillah Kerajaan Madani telah menzahirkan pendirian yang tegas untuk membenteras sebarang bentuk penyalahgunaan kuasa. Namun saya ingin menegaskan, usaha memulihkan kepercayaan ini, terutamanya dalam memastikan persepsi dibersihkan secara adil dan tidak disalah tafsir, juga menuntut sokongan seluruh ahli-ahli yang berhormat. Dan ia turut menuntut kefahaman serta dukungan rakyat di kawasan ahli-ahli yang berhormat wakili. InsyaAllah, saya percaya sokongan yang berhormat dan rakyat yang diwakili adalah impetus yang sangat diperlukan dalam mengukuhkan imej dan reputasi ATM sebagai peneraju utama sistem pertahanan nasional. Kerana tanpa kepercayaan dari ahli-ahli yang berhormat semua, saya tidak boleh bayangkan bagaimana ATM akan menjadi institusi pertahanan yang berwibawa. Di sebalik segala gegar gempita yang kita dengari selama ini, janganlah kita lupa bahawa pahlawan ATM itulah yang berpanas dan berhujan di sempadan belantara dan lautan samudera kita. Mereka lah yang berada dan berdiri di hadapan ketika negara diuji. Mereka lah yang sentiasa hadir di kala bencana hebat melanda negara. Mereka lah juga yang sentiasa meninggalkan anak, isteri, ibu dan ayah demi ibu pertiwi. Ramai yang telah gugur, berjuang di kala kita sibuk dengan pekerjaan, berjaya dalam perniagaan dan menikmati kehidupan yang sejahtera. Untuk itu, marilah kita sama-sama merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga ATM yang terus gigih dan setia berkhidmat demi negara. Jika segala budi ingin dikenang dan segala jasa ingin disebut, tidak terungkap oleh kata-kata segala pengorbanan mereka.
Kepada semua anggota ATM, teruskanlah berkhidmat dengan ikhlas walaupun berdepan dengan pelbagai tanggapan dan persepsi yang mencabar. Kepada seluruh rakyat Malaysia pula, anda mungkin tidak akan dan tidak pernah berjumpa dengan mereka yang memberikan segala keringat, jiwa dan raga mereka untuk Malaysia. Tetapi ingatlah, Malaysia yang aman sentosa ini lahir dari khidmat dan kelelahan mereka yang tidak kita pernah temui dan kenali, iaitu para pahlawan kita yang perkasa. Maka marilah kita berterima kasih sedalam-dalam dan seikhlas-ikhlasnya kepada mereka, anggota ATM kita. InsyaAllah, dengan bantuan dan sokongan ahli-ahli yang berhormat sekalian, serta dukungan seluruh rakyat Malaysia, kita akan mengembalikan kepercayaan dan imej Angkatan Tentera Malaysia sebagai sebuah institusi yang hebat, berwibawa dan juga dihormati. Terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat atas perhatian dan penghormatan yang diberikan pada hari ini. Sekian, terima kasih.